Seterusnya, anugerah cemerlang bagi kedudukan di dalam kelas 6 Al-Bukhari. Tempat ketiga, Kaisara Jannah binti Abdul Nim. Tempat kedua, Nurul Najwa binti Ahmad Afandi. Dan tempat pertama, Muhammad Muhaimin bin Nur Azmi. Seterusnya, anugerah kedudukan terbaik di dalam kelas 6 Tirmizi. Tempat ketiga, Nur Anis Batrisya binti Muhammad Arif. Tempat kedua, Zara Sofia binti Muhammad Azhar. Dan tempat pertama, Alia Mardiana binti Muhammad Faizal.